Kalau korang tukar yang ni yang baru, lagi lama dia boleh pakai. Benda yang paling famous dekat BMW kalau leaking ataupun dia rosak ataupun dia pecah, selain daripada dia punya engine oil sump kat bawah tu, benda ni pun berpotensi tinggi juga untuk leaking ataupun rosak. So apa benda ni bang? Air besarnya. Ini adalah valve cover untuk kereta BMW F10 ni yang menggunakan enjin N52. So ini dia punya valve cover lah. Dan kalau korang tengok yang standard dia, yang standard ni memang material dia plastik, warna hitam macam ni. So macam tuan-tuan dan puan-puan tahulah, kalau plastik ni memang akan ada jangka hayat dia. Sampai satu masa dia akan crack lah, dia akan pecah ataupun dia boleh bocor-bocor halus dekat bahagian-bahagian tepi ni. Untuk kalau customer yang datang dekat workshop Transmatic Automotive ni, kalau yang datang dengan masalah valve cover bocor ni ataupun valve cover leaking, kita memang selalunya akan recommend tukar yang baru kalau dia ada yang upgrade punya version. Macam ni. Okay. So yang ini upgrade punya version. First perbezaan dia kalau korang tengok, korang dah nampak lah. Memang color dia pun dah berbeza bang. Color dia pun dah berbeza. Untuk yang upgrade ni, color dia color silver. Dan material dia pun aluminium alloy. Yang ini kita boleh cakap material dia lebih tahan kalau nak dibandingkan dengan yang ini. Orang kata kalau korang tukar yang ni baru, boleh pakai lama. Kalau korang tukar yang ni yang baru, lagi lama dia boleh pakai. Apa tunggu lagi? Kalau ada masalah leaking, lagi-lagi dekat bahagian valve cover, cari kita orang di Transmatic Automotive Section 15 Shah Alam. Korang nak buat inspection boleh, nak buat baik pulih gearbox pun boleh. Kita buka daripada hari Sabtu sehingga hari Khamis. Hari Jumaat saja kita cuti. Ciao.